Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Sohara dinun muayyan Bizuhur
بالسمع مثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق الثاني وعليه أنزل Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Adik tanya dia Nabi Putra Abdullah. Nabi Putra. Nabi Putra. Nabi Putra. Welcome to the Quick Start Guide for setting up your first ad campaign with TikTok Ads Manager. If you haven't created your ad manager yet, do that before you do your ads. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Let's get your campaign up and running step by step. Start by clicking create ad. Anak, ya enggak panas. Beli mamahan. Kita goreng kasih anu. Dah masih nak goreng. Mana lah nada tu. Kena bagi dulu sampai ni. Jangan tutup ni. Makan tutup dah. Biar, cepat biar. Apa dia? Take 5 makan lu. Makan. Apa? Alah, nampak ke situ ni? Kecil sangat. Asal ada. Dia acik ni bagi yang lain sama je. Maulaya salli ke je. Dia sambut je. Siapa ada masakan ke dah? Dia kalau kalau kena perkataan. Okey. Okey dah. Wah, nampak. Awak tu bom. Membuat kuasa 3. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad,
والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحمين. Ingat? Iya kan? Tak kena melodi tak ingat?
وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Tidak. Jangan jadi pada orang. Ni zaman betul lah. Jual ini dia tahu lah betul dia. Betul yang penting. Dia hadir. Hadir. Betul je lah. Hadir ke? Aira masuk Aira. Surah Yasin. Aira cakap. Apa nak asli soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali yang dihormati Ibunda Juma binti kami, yang dihormati juga Pak Long, Alam, Mama Alam, Mama Muda, Panda, serta anak-anak buah yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lepas ini kita akan baca surah Yasin beserta tahlil. Sebelum itu marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kita, kita menghadiahkan bacaan surah Yasin serta doa kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Nabi dan pun juga isteri Nabi. Khususnya kita akan menghadiahkan bacaan kita kepada almarhum Haji Muhammad Syamil Haji Abdul Hamid, iaitu ayahanda ataupun atuk, serta muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي
إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين والقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بملكوت كل شيء إليه يرجعون صدق الله العظيم. الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها ومن خير الوارثين اللهم اجعلنا تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم كما بدلناه من لا إله إلا الله
ونستغفر له وما قلناه يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وقدمها ونهدي إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم حجي مماشى بن حجي عبد الحميد وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه آمين. اللهم كلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Aisyah. Aisyah dah bersama ke? Aisyah kasih dah. Tazkirah Zero. Tazkirah lepas tazkirah solat pergi kubuaya. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi tubuh badan kita dan memilih kita untuk datang ke sini, iaitu terletak bonda, iaitu Hajjah Jumat binti Kamil. Lorong 11 lorong mewah 7. Syukur Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih kepada semua yang hadir datang ke sini untuk semata-mata kita nak buat satu program, iaitu kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kita baca Yasin beserta doa tahlil untuk arwah, iaitu armah Allah yarham Haji Muhammad Syam bin Haji Abdul Hamid. Semoga apa yang kita baca sebentar tadi, semoga Allah SWT sampaikan kepada ayahanda kita dan memberi keterangan di dalam usaranya, insya-Allah. Baik, pertama sekali bila menjelang Rabiul Awal, iaitu kalender Islam 12 Rabiul Awal, iaitu dilahirkan insan yang paling agung, paling hebat di dunia. Dalam Al-Quran telah menyebut, qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah SWT memutuskan siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh alam. Bermaksud Nabi yang kita kena mengagungkan dia, kita memuji dia dan kita cintainya. Apa kita kata kita cintai Nabi SAW? Iaitu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kita telah bersama-sama, kita memuji Nabi, kita memuja Nabi. Untuk apa? Untuk mendapat memberi syafaat kepada syafaat. Semoga kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Baik, yang kedua, dalam kehidupan kita, adakah kita telah berniat, telah berazam satu sahaja, iaitu apa? Adakah kita pernah berdoa kepada Allah SWT untuk dapatkan mimpi Nabi Muhammad SAW? Kadang-kadang kita ni dah banyak berselawat, dah hidup dan dunia ini sepanjang 43 tahun, 20 tahun, 19 tahun, 6 tahun, 50 tahun dan sebagainya. 12 tahun. Adakah kita ada satu azam untuk dapat mimpi Nabi Muhammad SAW? Sebelum ni ada satu kisah seorang
alim ulama dia rindu sangat-sangat Nabi di depan makam Nabi, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia kata, saya rindu kat Nabi. Dan dia tertidur sementara. Kemudian Nabi datang dengan keadaan dalam mimpi. Dia kata, kalau kamu rindu padaku, beritahulah, beritahulah pada orang lain. Iaitu apa dia? Berqasidah ataupun baca-baca sejarah Nabi, baca-baca sifat Nabi. Di situlah ada satu kerinduan sayang pada Nabi akan wujud dalam diri kita. Kalaulah kita main Mobile Legend, habis Mobile Legend. Oh, kau serang sana, serang sini. Sampai bila serang sana, serang sini. Bila kita baca sirah Nabi, ya Allah, begini ke Nabi Muhammad SAW, susah payah untuk berperang, iaitu perang Uhud kan? Perang Khandaq, perang Badar. Ni dalam UPKK besar ni semua masuk. Anak-anak di sini tolong baca dulu, InsyaAllah akan masuk. Dekat situ perjuangan Nabi, kita akan sedar sedikit sebanyak tentang apa perjuangan Nabi, sehinggalah kita mendapat agama Islam. Syukur sangat. Sebaik dilahirkan bernama Muhammad Muhaimin, bukan nama Ahling, bukan nama Chong Wei, tapi nama Islam. Syukur sangat-sangat. Sebab itulah Nabi diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Syukur sangat. Yang kedua, berazamlah untuk kita membaca Al-Quran. Itu adalah mujizat yang paling besar, paling agung. Iaitu apa dia? Al-Quran. Perbanyakkanlah baca Al-Quran. Kalau tak pandai baca, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ba ta sa. Baca Iqra satu, baca Iqra dua, Iqra tiga, Iqra empat, Iqra enam, sehingga kita pandai. Nanti Allah Taala bagi satu ketika Iqra empat, kamu pandai baca Al-Quran. Kalau tak boleh juga, berdoa lah, ya Allah, saya telah usaha sangat-sangat untuk baca Al-Quran. Dapatkanlah saya baca dengan sempurna, bertajwid. Sebab apa? Itulah mujizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, setelah mendapat mujizat paling besar, iaitu apa? Isra' wal Mi'raj. Apa maksud dia? Isra' perjalanan, wal Mi'raj, naik ke langit. Untuk apa? Untuk apa Nabi SAW pergi ke langit? Mendapatkan duit? No. Bukan duit. Mendapatkan solat. Solat sebanyak berapa waktu? 50 ke 55? 50 waktu. Telah dinasihatkan oleh para Nabi Musa AS. Telah dinasihatkan para Anbiya AS. Sedikitlah. Kerana apa? Hamba kamu tidak akan mampu. Orang Kelantan kata sakit semua. Sakit. Sebab apa? Nabi Musa berkata apa? Ada, walaupun umatku besar, sihat, sadar, habis sadar, pun malas nak solat. Alangkah kalau umat kamu tu kecil-kecil, comel-comel, rendang-rendang. Itulah dia mintalah itu 5 waktu. Kita tanya, berbalik pada diri kita, adakah kita menjaga solat? Kalau susah nak jaga solat, senang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana azan diazankan, di situlah kita pergi bergerak dengan kaki, walaupun dengan tongkat, berjalan macam tu. Sebab apa? Semayanglah di awal waktu, supaya kita tak terlalai, tidak ditipu oleh syaitanir rajim. Kita tidak akan tertipu dengan syaitan. Dan beruntunglah kita dapat berkumpul sini untuk apa? Untuk kita sama-sama menzahirkan kecintaan, kesayangan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Zuhara dinul mu'ayyan bi zuhuri Nabi Ahmad
ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا قص بالسبع المثاني وحوالت المعاني وله في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 rindunya daku kepada bumi Bina takkan terubah walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allah 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 Allahu Allah Habibi Rasulullah terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Raudhatul Jannah yang penuh cerah baginda mengenakan pakaian serba merah lalu bersumpah Jabir bin Samurah jika dibezakan Nabi terlebih indah suka bercelah nampak di belakang dan depan serentak jinjang tengkuk Nabi sangat putih melimpah tiada berdaki umpama pantulan perak Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi sallallahu wa sallam alaih. Yang terakhir iaitu 3 yang
telah disebut sebentar tadi, iaitu pertama sekali berazamlah, berdoalah pada Allah SWT untuk mendapatkan mimpi Nabi. Untung sangat-sangat bila mana manusia mendapat mimpi Nabi, kerana itulah manusia yang terpilih oleh Allah SWT. Yang belum lagi mimpi, cubalah lagi, cuba sampai dapat. Yang kedua, iaitu bacalah Al-Quran. Sebab itu adalah mujizat yang paling besar. Kita tahu ke tak tahu ke, kalau ada pandai mengaji, cuba sedikit sebanyak hafaz surah-surah Nazim. Wadduha wal-laili idza saja ila akhir. Yang ketiga iaitu jagalah solat. Kerana solat itu adalah menjaga kita di akhirat kelak. Kalaulah kita malas nak solat, ada pepatah berbunyi, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah sedikit sebanyak perkongsian ilmu yang kita sekadar pada petang ini, dengan yang mana baik datangnya daripada Allah SWT, yang mana kekurangan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa ulio cipa cios. Azan. Tengok lain. Siapa nak muazzin? Kau jangan nak lari. Dia nak. Ayah Zahid. Azan. Azan. Nak tengok. Aras Azan. Ayah bangga. Ha? Ali. Ayah tak ada. Kalau Aras tak nak Azan sebab Tengok like 51 anda. Aku dia ayah. Zaim. Sana. tak sedar. Apa dia ni? Tengok lah. Ya, dia kata Ali kan? Tadi dia kata Malaysia betul kan? Ha? Lagi betul Malaysia. Ada Azan dia. Dapat wang tunai sebanyak. Banyak dalam aku. Tak ada. Anak sana. Tak. Nadia ambil uduk semua. Cepat. Cepat Azan. Usi. Takdir. Wih. Siapa Azan? Azan Aziz. Dia pandai. Azan Aziz. Ini sama. Kacang. Aduh. Tengok. Nak. Kenapa tengok? Jap. Pia cakap sini Pia. Pia cakap sini. Ha? Pia cakap sini. Nak makan lepas tu nak semai asal. Anak-anak buah yang ramai ni. Iya, sangka. Mari tengok. Hai aci yang tengok apa tu? Pia cakap sini. Nak tengok ni. Sana air panas. Oh, nak tengok. Ni dia. Yang tengok cerita ni kita tengah azan. Ana. Tepi. Ambil spray kan? Spray kat dalam ke luar? Tak bang, tak payah. Cak, Pia. Saya. Tabla, itu tabla ke apa? Tabla.
Makan. Siapa tak makan ni? Silent. Takbir raya. Takbir raya. Yasin. Ecah. Sulit cak. Ni hakim tu salah. Ni azan bila ni? Jadi hakim tu salah kira. Dua yang makan dulu. Kau ada yang azan ni. Tadi ni sangat. Makan tu nanti takut habis. Makan yang ringan-ringan je lah. Bukan dengan badan. Sekali musimat ni. Makan ni dulu, itu nanti saya makan ayam. Kalau di tepi ke dapur. Boleh dalam ni ya. Boleh dalam cincin. Siapa nak azan? Boleh dalam kedap. Tutup. Bagi ahli baru. Woi. Kau ni. Nanti pasang sambung ni. Sampai kat sedah tu. Dah ada sebelum. Selagi tak hujan lagi ni. Diam. Oh nak azan. Adik azan. Sekejap, Mai. Orang dah azan dah. Mat. Orang sebelah tak dengar. Ibu jauh. Ya sayang. Ayah jangan. Kau ni elok. Kan saya. Lepas semayang kita nak makan aiskrim. Pampas tu. Full. Live makan. Apa dia tadi yo? Apa tak banyak benda? Masa nak bagi tu. Kecil sikit. Sayang. Tunggu Pak Udi Allahumma salli ala sayyidina
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله Jalan, Muhammad. Bantu semua. Jangan jalan. Lagi bikin lah. Kalau Alisa tak makan. Lagi kau semuanya. Kalau Imam masak boleh sebab dia diam. Oh, bantuan. Cepat. Cepat. Ha? Ibu dalam. Kat long. Ambil yang cepat, dah nak habis. Mana pula sekali je. Tapi sebab ambil kan nak. Cepat sikit. Solat lah. Yang di atas cepat sikit. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa
Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna Surah. Cepat habis sembahyang ah. Nak solat ni. Kami cepat tu. Aziz Nona dah ambil wuduk tu. Ha? Dah ambil wuduk dah orang semua. Nampak? Tak nampak? Kalau begini kurang macam ni kot. Kami mesti tak nampak. Oh, ada lucu. Wadah-wadah, ada wadah. Aira Sofia, yang atas turun. Apa kan ni pun boleh keluarkan sekejap. Dekat kat dapur kejap. Ni masuk ke dalam. Kan? Ikut keluar. Sikit je. Boleh tak? Okey dah tu, boleh tu. Macam rumah tu cakap muat je. Ikut keluar sikit. Ada kecil je. Aira, turun. Ya, Aira. Kasih. Nanti bising dia. Jom, Mama tinggal. Turun. Memang baru cakap lagi. Solat. Macam kita tu baju. Tengok. Habis. Turun. Godang. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, mana ya? Ni atas, ni atas. Ha? Ni atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Dipersilakan Hajar Jumat itu benda beri ucapan sikit sebanyak. Dipersilakan. Terima kasih kepada tuan puan. Terima kasih dia. Terima kasih. Buat awal mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan semua ni ya. Sama-sama. Di atas juara yang dibawa mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih. Dia nak pergi raya. Pergi raya. Apa raya? Bagi alam bagi alam sama lah. Jom pergi. banyak salawat di atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini dengan bawa makanan berkat dan selamat. InsyaAllah kita teruskanlah agenda family kita ni betul dari masa ke masa. Walaupun masing-masing dah ada komitmen, dah ada menantu apa semua kan, insyaAllah kita teruskan supaya semoga kita lebih rapat dan kuat. Takbir. Masa kita sesang pergi kubur makan dulu. Sempena kita dah siap. Makan yang lama 5.30 boleh gerak. Kita buat dia kata baru putih. Kita putih baru. Terima kasih pada semua Bawa Azhar. yang dapat hari ini. Baik. Dapat mengalihkan diri. Semoga kita boleh meneruskan macam ni. Walaupun yang macam malah cakap kita semua masing-masing sibuk dengan komitmen masing-masing, urusan anak, urusan kerja. Kita ucapkan dalam semua kehidupan kita akan terus berkalanya ganda. Assalamualaikum tadi. Boleh cakap benda. Banyak buah saya Jangan tawakil. Seperti semuanya. Anda. Bagilah Okey. Atau wakil. Wakil. Baik cakap dia. Pandai lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir
berkumpul. Dapatlah kita merapakan tali silaturahmi adalah satu sama lain. Di mana yang besar, yang kecil, yang hampir kecil, yang hampir besar, yang keluarga baru, ahli baru. Dapat juga nak berkumpul. Inilah kata yang diilhamkan oleh Atuk. Atuk kepada para muda, sentiasa nak datang. Kalau orang tahu kami ni, ketuk je lah. InsyaAllah ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid. Saya pandai berlari, saya pandai berlari. Ada okey. Dia kata nak ambil ni. Ada okey papa. Salam. Okey, sebelum kita menemukan program kita, sama-sama kita berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jazakallah. Tadi. Okey, jom kita makan apa yang ada. Barulah kita keluar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekian. Okey. Ya, sampai dah sampai. Sekarang nasi ada lagi ni. Banyak lagi. Sampai malam tak habis. Kita mau ke kubur. Buat kenduri kubur. Sekarang ni Jadi konoha. Kam malam kan ni. macam konoha. Jangan jadi konoha. Alah, dah semayang pun tak? Dah. Dalam dengan malam. Kapek kan naik juga. Nasi ayam. Tadi makan apa? Ada dua lah. Makan satu hari lagi. Macam. Rasa aku ni macam. Asing lah kau ni. Tak sokong tak besar tak kecil. Tak rasa. Dia buat dia makan. Empat lima lah. Dia makan dia kan. Artis-artis. Makan. Boleh. Apa? Ni Aisyah buka YouTube tu. Okay, kita elah dulu. Nak makan dulu. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.